Dia surprise lah sebab dia punya teknik tu, dia memang buat anak saya daripada tak boleh baca ke boleh baca. Saya Puan Nur Syahidah binti Muhammad Shah. Anak saya yang join untuk Minda Optima ada 2 orang. Satu Ariana Amani dan satu lagi Muhammad Hazi Daniel. Ariana Amani berumur sekarang 11 tahun. Muhammad Hazi Daniel berumur 10 tahun. Anak saya join package Minda Optima bermula daripada 2019 untuk package bahasa Melayu. Saya ambil package basic 4 ke 6 bulan, tapi progress dia agak cepat. Kurang dari 6 bulan anak saya dah boleh lancar semua. Then PKP saya stop, then sambung package bahasa Inggeris pula. So sampailah sekarang 2023 saya start balik. Kakak dengan adik dua-dua tak sampai 6 bulan tu dia dah progress dia dah okey. Sama. Yang ini pun cepat. Dia surprise lah sebab dia punya teknik tu, dia memang buat anak saya daripada tak boleh baca ke boleh baca. Nombor 2 yang Muhammad Haziq tu, dia bermula daripada tadika umur 5 tahun 6 tahun macam tu. Masa 5 tahun tu kita bagi dia tadika biasa je, dia tak pandai mengeja. Dia baca pun dia macam menghafal huruf tu. Ambil Minda Optima ni, lepas tu dia punya progress dari dia tak boleh baca, memang totally memang dia zero masa tu. Sekarang kan macam anak saya yang perempuan tu, dia dah ada confident macam bahasa Inggeris punya kelas tu dia dah okey. Dia dah tahu baca, dia dah faham. Cikgu pun bagi tahu memang ada progress dia, memang nampak daripada zero dia tak ni kan, dia slow, dia tak berani apa semua, sekarang dah okey. Kalau ikut saya Minda Optima ni, dia punya package memang mampu sebab dia ada different package. So kalau you tak mampu yang untuk speed punya tu, you boleh ambil yang basic, tapi progress dia memang ada. Lepas tu dia punya teknik, sebab kalau kadang-kadang dekat sekolah cara dia lain, bila dekat sini cara dia agak berbeza. Tapi so far anak saya boleh. Memang boleh, memang totally dia memang boleh. Saya recommend. Memang saya recommend sebab teknik dia tak sama macam kita. Sekarang sekolah dah berbeza macam zaman kita dulu. Kalau sekarang ni kita hantar teknik yang betul, dia boleh faham, dia cepat dan menyenangkan dia seterusnya.